Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini saya ada buat naik video berkenaan 8 destinasi ikonik di Kuala Kangsar. Jadi kali ini kami akan singgah untuk ke tempat makan yang menjadi pilihan pengunjung. Berikut merupakan lokasi tempat yang kita akan singgah. Terletak betul-betul di tepi jalan sahaja. Pastikan anda tidak terlepas jalan masuk. Buat masa ini, tempat makan hanya di tingkat bawah sahaja. Terdapat khemah tambahan untuk menampung pengunjung yang ramai. Tempat makan berkonsepkan rumah kampung Melayu. Ruang tempat kereta yang luas. Terdapat banyak menu dari makanan asli negeri Perak. Kami memesan nasi iom ayam, ketupat palas rendang tok dan laksa. Kawah untuk memasak rendang tok. Suasananya seperti warung kampung. Tempat letak kenderaan adalah di antara pokok-pokok getah. Antara menu pilihan: nasi campur dengan lauk-lauk kampung, mi Bandung, tempat makan dengan suasana kampung yang menarik. Tempat yang luas dan selesa. Berkonsepkan gerai dengan pelbagai jenis makanan. Kemudahan tandas dan surau ada disediakan. Pengunjung mempunyai pilihan untuk duduk di luar atau di dalam cubuda, tetapi ada extra charge dikenakan. Menghirup udara pagi yang segar dengan kicauan burung dan deruan air sungai. Tempat makan yang luas dan selesa. Terdapat pelbagai pilihan menu makanan.
Kali kedua kami datang di sini. Rasa laksa sarangnya tidak menghampakan. Sentiasa dipenuhi orang, jadi kesabaran amat diperlukan. Terletak di tengah bandar Kuala Kangsar. Okey. Alhamdulillah. Berbagai menu masakan kampung ada di sini. Jangan lepaskan peluang untuk singgah di sini. Buat yang best. Suasana di dalam dan di luar yang dapat mengimbau kenangan lama. Pelbagai menu untuk minum petang dan makan malam. Cucur bawang, tepek nyoh, tepek pisang, pasembok. Di mana anda boleh mendapatkan pelbagai jenis cendol, laksa, pasembok dan lain-lain lagi untuk minum petang. Saya berharap video ini dapat memberi sedikit sebanyak maklumat bagi anda yang ingin ke Bandar Diraja Kuala Kangsar. Apapun, orang Kuala Kangsar memang peramah dan mesra.